Bulan puasa kalau nak kurus, inilah menu dia. Makan protein, bukan makan sunset turun kan. Sundown, sun quick. Kadang-kadang Khairul Aming dia datang sini main. Inilah dia. Menu Japa Serigala. Saya ni memang kalau tempat tu saya suka, jauh macam mana pun saya datang. Saya pernah ulang-alik pergi Dubai sebab saya suka satu roti tempayan dekat sana. Jadi kat sini kat Parker, siapa ingat kita pernah datang kedai ni, kita baru tahu dia buat shell out belah malam untuk bulan puasa dan banyak. Hidangan dia tu agak confused sikit masa dia tunjuk dekat saya tadi. Kalau kita order yang ni, dia ada free yang ni. Tapi saya cerita in general lah, dia ada 3 perisa. Dia ada creamy, dia ada chili dan juga dia ada tom yum. Ini standard yang shell out. Anda tahu tak asal usul shell out ni? Dulu, waktu Petronas nak ditubuhkan, waktu Shell dah ada. Shell dekat Malaysia ni dengan Petronas, dia bersaing. Jadi bekas pekerja Shell tu dia keluar, dia buat Shell out. Dekat sini dulu, waktu saya kecil-kecil lah, saya memang suka lah natural macam ni kan. Kadang-kadang kita makan kat tempat tu bukan sebab food semata-mata, environment. Dekat sini contohnya, dekat sini tepi sungai kan, kita boleh nampak kalau petang-petang sunset turun kan, sundown, sun quick. Lepas tu ada kadang-kadang Khairul Aming dia datang sini main boat dengan Datuk Ali Sukri. So mari kita makan lah, lapar sangat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu asal usul nama Lala? Nak dengar tak sejarah dia? Bukan Lalamu. Bukan Lalamu. Siapa tahu tolong cerita nama Lala ni. Pernah tak anda pergi makan king crab tapi tak ada pilihan yang kecil? Biasanya dia besar gitu kan. Dia ada spoiler, dia ada sport rim apa semua. Yang ni kecil je. Satu kaki je. Memang dia ada jual yang kecil-kecil macam ni. Kalau kita datang seorang kan, takkan nak makan sebesar-besar rumah gitu kan. So ini dia ada juga datang dengan set dia. Ikan bawal bakar ni pun dia ada dengan set dia dan juga dia punya lobster lah. Kedai ni dibuka setiap hari. Bulan puasa daripada pukul 4 petang tu sampai 11.30 malam lah. Ada orang bila tengok kami makan macam ni kata, bang, ini kolesterol lah, sakit jantung lah apa semua. Nak diperbetulkan lah. Bulan puasa kalau nak kurus, inilah menu dia. Makan protein, bukan makan simple karbo. Waktu sahur tu, makan telur je 2-3 biji, dah. Waktu berbuka tu ketepikan semua air-air manis apa semua ni. Air paling bagus, air kosong. Lepas tu makan protein, ayam, ikan apa. Tak payah makan nasi, nampak? Kita ada makan nasi. Inilah cara dia. Kita menjadi membesar sihat dan kuat. Kedai ni memang selesa, suasana best. Meja banyak, toilet banyak, surau apa semua kalau nak solat apa semua kan. So kalau mungkin anda ada berdekatan sini atau nak balik kampung ala Kuala Terengganu, nak bercuti ke apa semua, jemput singgah. Boleh try dia orang punya Shell Out.